Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Hai guys, selamat datang ke Bantuan MY, saluran yang sentiasa bawa info terkini pasal bantuan kerajaan terus kepada anda. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe, dan kalau yang belum tu jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng supaya tak terlepas update terbaru, okey? Okey guys, hari ni kita nak cakap pasal benda yang ramai betul tengah tunggu bila penerima terawal STR Fasa 4 akan dapat bayaran. Ramai yang dah mula check akaun masing-masing tapi masih belum nampak sebarang kemasukan. Jadi jom kita bongkarkan satu-satu. Sebelum kita masuk ke poin utama, ada dua perkara penting yang kena tahu dulu. Pertama, hasil semakan terkini di portal MySTR menunjukkan belum ada sebarang amaun yang dipaparkan di ruangan pembayaran. Maknanya, sistem masih belum dikemaskini sepenuhnya setakat ini. Dan kedua, setakat video ni dirakam, belum ada mana-mana penerima yang lapor dapat bayaran awal lagi. Jadi kalau ada yang kata dah masuk, mungkin itu bukan daripada STR Fasa 4. Sekarang persoalannya, bila sebenarnya penerima terawal akan dapat duit STR Fasa 4 ni? Kalau kita tengok trend pembayaran sebelum ni, biasanya akan ada sebahagian kecil penerima yang dapat lebih awal sehari daripada tarikh rasmi. Contohnya, untuk bantuan tunai sebelum-sebelum ni pun, pengguna Bank Simpanan Nasional selalu jadi kumpulan pertama yang terima kemasukan lebih awal. Untuk kali ni, tarikh rasmi yang diumumkan ialah 18 Oktober, tapi berdasarkan kebiasaan, dijangkakan akan ada penerima awal pada 17 Oktober, iaitu sehari sebelum tu. Tarikh tu jatuh pada hari Jumaat, jadi besar kemungkinan pengguna BSN akan mula nampak bayaran masuk sekitar tarikh tu. Tapi kena ingat, bukan semua orang akan dapat awal. Biasanya hanya sebahagian kecil penerima saja yang akan terima lebih awal. Yang lain-lain tu, pembayaran akan berjalan macam biasa pada tarikh rasmi. Dan kalau ada yang tertanya, kenapa tak semua dapat awal? Sebab proses kemasukan ni memang dibuat secara berperingkat ikut kategori dan jenis akaun bank masing-masing. Kadang-kadang pun bayaran awal ni tak ada sebarang pengumuman rasmi. Tiba-tiba je ada yang check akaun, tengok-tengok duit dah masuk. Jadi kalau anda pengguna BSN, mungkin anda antara yang bertuah dapat dulu. Tapi kalau belum masuk pun, jangan risau, tarikh rasmi tetap 18 Oktober. Okey guys, itu sedikit info terkini pasal bayaran STR Fasa 4 yang boleh saya kongsikan. Kalau ada di antara anda yang nanti betul-betul dah terima lebih awal, jangan lupa kongsi di ruangan komen supaya kita sama-sama tahu perkembangan sebenar, ya. Teruskan follow Bantuan MY untuk maklumat yang lebih cepat, ringkas dan tepat tentang segala bantuan kerajaan. Okey guys, itu saja untuk kali ini. Sabar menanti, semoga rezeki semua dipermudahkan. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Salam sejahtera dan terima kasih kerana menonton Bantuan MY.